Pergaduhan sesama umat Islam akan selesai apabila kita betul-betul memahami konsep ummah. Ertinya, kita akan menunaikan hak individu, hak seorang Muslim yang lain. Dia mengucap 2 kalimah syahadah dan kita kena tunaikan hak dia. Berbeza pandangan, itu normal. Sahabat Nabi dulu pun berbeza cara fikir, berbeza kefahaman. Masalah berlaku apabila kita terlalu taksub. Kita lupa bahawa kita ni satu akidah, satu agama. Dalam konteks di Malaysia, kita hentikan menyakiti Muslim yang lain. Kita mesti bersifat rasional, utamakan kesatuan umat Islam. Kesimpulan saya, konsep ummah mampu menyelesaikan masalah pertikaian dalam masyarakat sesama Muslim kerana kita menganggap syahadah itu benda yang besar dalam hidup kita. Dan saya Muhammad Firdaus Salihuddin, saya menghormati anda semua. Jika anda tak bersetuju dengan saya, tak ada masalah. Kita sama-sama umat Islam, kita sama-sama solat menuju kiblat yang sama. Upgrade diri, berani muncul, bina pengaruh.